Pagi tadi, sekitar jam 8.30, pelakon dan penyanyi Bella Astila tiba di Mahkamah Persekutuan untuk mengikuti prosiding rayuan yang dibawa oleh pihak pendakwaan. Rayuan itu berkaitan usaha mereka untuk mengetepikan keputusan mahkamah sebelum ini yang membebaskan ahli Parlimen Muar berhubung 4 pertuduhan melibatkan dana armada. Seperti biasa, Bella tampil tenang. Dia sempat senyum dan memberi salam pada para wartawan yang sudah menunggu sejak awal pagi. Bella pun nampak sangat anggun hari ini, mengenakan baju kurung warna pink lembut, ditemani pembantunya yang turut hadir bersama. Sebelum ini, dilaporkan bahawa hari ini merupakan peluang terakhir pihak pendakwaan untuk mencabar keputusan pembebasan Syed Saddiq Sheikh Abdul Rahman. Kes ini cukup mendapat perhatian sejak dulu kerana melibatkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda atau Armada, dan hari ini segala hujahan mula dibentangkan di peringkat tertinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Prosiding ini dijadualkan berlangsung selama 2 hari, sehingga Jumaat. Ia akan dijalankan di hadapan beberapa hakim yang akan menilai semula keseluruhan rekod kes dan hujahan kedua-dua belah pihak. Menariknya, seperti yang dimaklumkan, nama dan jumlah panel hakim yang akan mendengar rayuan ini tidak diumumkan awal. Ianya hanya diketahui apabila prosiding bermula pagi ini. Ini perkara biasa dalam kes-kes besar yang melibatkan keputusan mahkamah terdahulu yang bakal diteliti semula. Syed Saddiq, yang kini berusia 33 tahun, hadir sebagai responden dalam prosiding ini dan diwakili pasukan peguamnya. Pihak pendakwaan pula membawa hujahan untuk mengembalikan semula kes tersebut ke peringkat perbicaraan, manakala pihak pembelaan mempertahankan keputusan pembebasan yang pernah diputuskan sebelum ini. Suasana di mahkamah sejak awal pagi agak tenang, namun ramai yang menunggu perkembangan lanjut kerana keputusan kes ini dijangka memberi impak besar, bukan sahaja kepada individu yang terlibat, tetapi juga kepada lanskap politik dan perundangan negara.